kalau macam tu, bagaimana kita nak kata bahawa Al-Quran tu sendiri dah sebut dah Bani Israel, Yahudi, mereka yang akan menjadi musuh ataupun yang menjadi watak utama bagi pertembungan antara kedua-dua ni. Jadi macam mana kalau kita nak kata begitu? Sebab tu saya suka ambil daripada surah Al-Isra' ni sebagai asas untuk kita faham lah letak duduk perkara ni lah. Sebab dalam surah Al-Isra' tu sebenarnya tak payah baca banyak-banyak. Kalau malas nak baca lah kan. Tapi Quran kenalah baca kan. Tapi untuk kaji lebih ni sebenarnya kita kaji pada ayat ke-4 sehingga ayat ke-7. 4 ayat saja, 4 potong ayat saja. Ni muka surat pertama saja daripada surah Al-Isra'. Yang mana dalam ke-4 ayat ini yang disebut oleh Allah SWT ialah Bani Israel. Children of Israel. Dan kat sini kita kena faham lah apa makna, siapakah dia Bani Israel, dan apa beza dia dengan Al-Yahud yang juga disebut dalam Al-Quran, Yahudi. Adakah Yahudi dan anak-anak Israel ialah benda yang sama ataupun berbeza? Ini satu persoalan yang kita kena rungkai lah. Cuma yang saya nak bawa juga sebelum kita pergi jauh kat situ, dalam ayat tadi yang saya sebut, ayat 4 yang ke-7 ni, Allah SWT menceritakan tentang Bani Israel inilah sebagai descriptionnya, ya, dalam mengungkapkan pertembungan yang akan berlaku. Ya. Dan disebut dalam ayat keempat misalnya, Allah SWT sebut, kami tentukan wa qadaina, kami nyatakan kepada Bani Israel dalam kitab